Assalamualaikum dan salam madani. Hai, saya Muhammad Fahmi Akid bin Muhammad Fazil, pelajar darjah 5 Sekolah Kebangsaan Nusantara Gelang Patah, Johor. Saya merupakan calon program Skim Bencana Slate J 2025. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai pengawas sekolah dan ahli jawatan kuasa kelab kriket. Saya aktif dalam program-program di sekolah, terutamanya dalam bidang keagamaan. Antaranya, pertandingan tilawah Al-Quran, PADMI, peringkat daerah. Sepanjang program ini, saya telah berjaya menyampaikan mesej 5 minit anti dada kepada rakan-rakan di sekolah. Mesej-mesej tersebut telah disampaikan ketika perhimpunan mingguan dan juga di dalam kelas. Saya juga telah berjaya menghasilkan poster anti dada yang bertajuk Vape Bukan Trend dan Jauhi Vape. Saya juga telah menyertai pertandingan-pertandingan PPDA yang telah diadakan di sekolah. Saya rasa seronok menyertai pertandingan tersebut kerana dapat banyak input yang boleh saya kongsikan kepada rakan-rakan saya, terutamanya tentang bahaya menghisap vape, rokok dan penyalahgunaan dadah di kalangan remaja. Bukan itu saja, saya juga dapat menyampaikan kepada seluruh warga sekolah akan bahaya rokok, vape mahupun dadah. Saya berbesar hati kerana tercalon dalam skim rencana anti dadah Negeri Johor tahun 2025. Harapan saya agar video ini dapat memberi manfaat kepada seluruh generasi madani dan saya layak mendapat lancana Slate J 2025. Pagi hari burung berkokok menandakan hari hendak menjelang. Berhenti merokok sebelum terlambat, risiko penyakit akan menghilang. Sekian.